Ini kerana di Tadbika Perpaduan kita menggunakan silibus yang sama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, dan di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional kita menggunakan beberapa modul. Dan yang paling penting tuan-tuan perempuan, kita mempunyai modul kediri, iaitu Jom Urus Diri. Di mana di bawah modul ini guru-guru kita memberikan penekanan asas kepada anak-anak ini, di mana modul ini akan membentuk disiplin didik mereka daripada sekecil-kecil tugas. Contohnya apabila bangun pagi, mereka mampu untuk mengemas tempat tidur mereka, ataupun sekurang-kurangnya mereka boleh untuk memakai baju sendiri, baju sekolah sendiri, kasut sendiri, stoking sekolah sendiri, sikat rambut sendiri dan sebagainya. Dan ini akan membentuk keyakinan dan disiplin yang tinggi kepada anak-anak tuan-tuan dan puan. Jom kita saksikan video daripada Tadbika Perpaduan Taman Sri Andalas, daerah Kelang. Sebentar lagi. Tahniah semua. Kanak-kanak prasekolah di Kelang, Selangor mengikuti sesi pembelajaran luar kelas yang berbeza apabila didedahkan dengan pengalaman menaiki pengangkutan awam tren laluan Shah Alam LRT3. Sambil memanfaatkan tawaran perkhidmatan percuma selama sebulan hingga 31 Julai ini, program turut menyemai semangat patriotik menerusi aktiviti dijalankan. Laporannya dalam segmen Turun Padang. Kira-kira 18 kanak-kanak Tadbika Perpaduan Taman Sri Andalas menyertai program berkenaan dengan diiringi guru, ibu bapa dan penjaga mengenakan pakaian seragam Tadbika serta membawa bendera negeri Selangor. Mereka bukan sahaja menikmati pengalaman menaiki tren, malah mempelajari etika berada di stesen dan tata cara menggunakan kemudahan pengangkutan awam secara berhemah. Kami amat merasa bersyukurlah dengan adanya projek seperti ini. Anak-anak ataupun kami semua di tingkat lapangan ini dapat merasai, dapat memudahkan pergerakan dan juga orang kata memendekkan masa perjalanan dan sebagainya, insya-Allah. LRT3 bukan sekadar menambah rangkaian pengangkutan awam, malah memberi pendedahan awal membudayakan kemudahan itu untuk perjalanan harian yang lebih lancar dan lestari. Hari ini kita bawa anak-anak untuk naik tren LRT3, satu kemudahan yang dah disiapkan oleh kerajaan, dan kita pun dapat melihat kanak-kanak, anak-anak berasa sangat seronok, dan ini juga satu kemudahan yang cukup baiklah, terutama untuk mengatasi kesesakan lalu lintas. Ada banyak first time naik train, diorang excited, cikgu-cikgu pun explain semua macam mana nak naik semua. So train LRT ni senang untuk orang dekat-dekat kat sini. Ada budak-budak stay kat sini, dia cakap ada rumah saya kat sini, rumah saya kat sini. So diorang senang nak naik train, tahu nak naik train macam mana. Suasana bertambah meriah apabila kanak-kanak turut menyanyikan lagu negeri dan lagu-lagu kanak-kanak sepanjang perjalanan.